Semua, saya Sufi. Hari ni kami akan memancing di tepi tebing Tanjung Puteri. Dan alhamdulillah trip kali ni kami tak kompau. Semua dapat ikan macam-macam. Dan silalah nikmati video saya. Hari ni masih di Pulau Sayak. Tapi kali ni saya bukan solo lah, saya dengan kawan saya. Kita nampak ujung. Dan waktu ni betul-betul surut. Jadi video ni mungkin kurang sikit video yang saya ada tunjuk. Saya berjalan jauh, kamera dah jauh. Itu memang kurang sebab ini saya punya bateri rosak, tak sampai lagi. Dia terpaksa buat macam ni lah. Nampak lah, betul-betul surut. Banyak betul. Saya selalu sangkut sini. Kita sampai lah tempat saya camping. Tak idea tu. Depan tu je. Nampak tempat saya camping. Masih ada bekas tempat kat tanam. Tempat member ambil balas makanan. Ya, tempat member ambil balas makanan. Kaki kepala ni. Atas tu tak? Penuh. Kecil ya. Ada? Cuba yang ada. Ada? Itu depan. Ni belah ni banyak. Tak besar. Flash. Try oyster kawan saya ambil. Ada mari berenang. Wangi. Asin. Di sini kalau nak main family agak jauh, tapi boleh try. Sini banyak siput lah. Nak try oyster kan. Sebab saya try rasa mentah. Pasir dekat. Banyak. Jadi kalau siapa yang berminat nak cari tiram, boleh main sini. Penuh lah bawa. Dah nampak lagi tu? Dah. Banyak tau. Pendek depan. Kawan saya sudah dapat ikan dah tak ni. Jadi saya tak dapat rakam masa kami sampai ni. Sebab GoPro saya masalah juga. Kawan saya dapat ikan. First ikan kawan saya Gelama. Oh, sambil saya cakap tengok seorang lagi dapat dah. Boleh lah. Saya okey lah. Main tu aku Im. Aku buka lah. Suap aku lah. Ikan kedua Gelama. So depa dah dapat ikan, dapat bolos tu. Bol. Semasa saya tengah nak ikat, kawan saya dapat gerut dah. Nampak tu. Macam saya kata dia otai. Dia dapat semua lah. Dia dah settle dah pasang ni. Dia nak try mengai lah. Cuma kali ni video berbeza sikit. Saya mungkin akan pasang POV punya. Sebab saya kena pakai bateri daripada back. Jadi POV lah di gayanya. Okay, kita dah tukar POV. Saya nak main ambil umpan nak. Banyak orang nampak. Tu. Saya nak nampak kaki lah. Dah nampak? Banyak. Bangkut bro. Tebuk bawah batu. Oh, dapur tu. Bawah tu. Okay, saiz. Okay lah. Kerah. Betul. 2 ekor. Oi, besar ah. Oi, hitam belum dah. Oh, Gerut gelama. Lembu ah. Oh, lembu. Tu begang lembu. Besar tak ah? Okey. Kalau saya dapat ikan banyak ah. Saya dah dapat ni. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tunggu. Balik tu. Ai, tak ada. Scam. Aduh. Oi, tak lekat. Aduh. Ambil udang sikit. Saya tak mahu nak pusing-pusing ni.
Okey. Oh, tak ada. Tak ada. Tak ada, tak masak kembali belah ni. Oh, ada. Tu ada? Ya, ikan apa aku tak tahu. Akhirnya lama. Ai. Lama. Lama. Akhirnya boleh lah. Dapat lah juga. Cantik. Oh, dah ombak. Dah ombak. Biasa nak ubah spot sebab spot tu dia makin lama makin panas. Kita nak ke belah ni sikit sebab teduh. Dari mana kita ubah? Saya dapat ikan dari kawan saya. Nak try umpan ni. Di try ekor dulu. Oh, jatuh pula. Tak apa. Saya ikuti link. Okey, saya tukar ke standard balik. Tadi ada kerah belakang ni. Kat atas ni. Nampak? Saya mula saya fikir nak letak atas tu, tapi kerah yang kacau-kacau. Masa saya letak sini saja lah. Nampak semua. Sebab ayak mungkin dah. Saya pasang, saya pakai ladung besar sikit. Tadi saya pakai ladung saiz 5 je lah. Sekarang saya pakai saiz 8. Sebab ombak dia makin tinggi. Ni saya tengok boleh dapat ikan dah. Ini kalau besar ni sedap makan lah. Tapi tak boleh makan, dia orang kecil. Dan saya masih tak dapat ikan. Kawan saya dapat gerut, dan ni dapat gelama. Itu dah ikan. Ni semua ikan yang kawan saya dapat. Saya dapat gelama je. Jadi semua ikan di bawah lah. Ikan ayak dia nampak tu. Jadi kami relax tu. Jadi kawan saya ni dia sama mancing. Yang ni semua relax. Dan saya nak jalan ke situ sikit. Tapi malangnya saya pakai slipper Saya tak apa bani nak pergi situ. Kalau saya boleh nak jalan 3 lama ke sana nampak. Sana Tanjung Puteri. Kami ni pun lebih kurang area ada lah. Cuma sebab ada orang jadi kami tak mau mengai situ lah. Saya mengai sini je. Nak ikat ke apa? Oh. Dah yang balah 50 pound lain macam. Oh, tak apa boleh lah. Ni saya tolong ikat kawan saya.
Padam. Main padam. Tak apa. Ada. Kau nak ambil banyak tu? Saya cuba nak ambil bunting saya warna pink kat situ. Habis basah. Ombak tadi tiba naik kuat lah. Aduh. Nak basah sikit. Kami pakai duk bincang sebab sekarang dia air agak kuat. Nak mancing pun tak boleh. Kami mungkin akan balik mandi. Mandi candi ke, mandi kat tupah ke, contohlah. Ataupun kami sambung dengan tengok keadaan lah. Ikan kering lah semua. Boleh lah, okey lah. Yalah ya, hasil-hasil dapat. Alhamdulillah. Dah sepakat semua pakai nak balik lah. Sebab air dia terlalu dry. Jadi saya nak pasang, nak kemas semua ni balik. Lepas tu video ni akan sambung lagi. Alhamdulillah kami dah sampai dah Candi Borobudur. Malam lah, cuaca dah gelap tapi tak apa, kami cuba nak pergi mandi kat candi. Nanti saya tunjuk tempat dia. Candi ni ada tu. Tapi kena panjat sikit lah. Atas tu tempat dia perfect sikit lah. Kalau bawah-bawah ni boleh lah kalau nak mandi-mandi. Kalau kat atas tu layan. Tapi penat. Betul. Tu, lengkang bawa lengkang pasti. Dulu kami naik motor ikut jalan ni, lepas tu pusing ke sana. Sekarang tak perlu dah. Sekarang terus lalu kat Bistone. Boleh naik ke jalan yang elok dah. Dulu boleh kata jalan ni jalan lumpur ah. Aduh. Sekarang jadi batu. Nampak? Cantik lah jalan ni. Masa saya main jalan ni berlumpur. Yang payah sungguh jalan ni atas. Dia katakan kami buat motor kat kecil, motocross sajalah. Oh, Apa ya kawan? Pergi pegang bola ni dah tekan dah pegang. Bayangkan dulu kan kiri kanan bukannya cerah macam ni, semua hutan. Memang agak dalam lah dulu. Sekarang dia tertebang habis. Jadi botak lah. Jadi lebih senang lah nak jalan ke sini. Kira dulu payah sikit lah. Hiking sekejap. Ok, bila dah main sini, dia duduk kat belah kanan lah tempat dia. Dia duduk kat belah bawah tempat untuk mandi tu. Ni kita duduk atas-atas sikit. Nanti ada jalan untuk turun lah. Nanti saya tunjuk sekali. Ni jalan satu. Ni boleh turun ke bawah. Ni cantik kat tempat. Tapi kami cuma pergi ke straight saja. Dekat tu kolam tu. Nampak yang kami balik. Ada orang kat sana. Kami ke situ. Ikut lah jalan ni. Semua dah ada trail dah. Dia tak boleh takut sesat ke apa. Cuma dia sikit sini. Jangan tersekok belakang. Nampak situ je situ. Bisa ada orang. Nampak sudah sampai. Inilah tempat dia. Tempat tersembunyi. Orang sini ada tak? Kami nak makan dulu. Macam mana dengan semua? Macam mana? Air kosong aja. Jaga nak bagi slim.
Muslim apa? Nampaknya sudah hujan. Tak tahu lebat ke tak. Nampak gaya macam lebat lah. Hujan boleh tahan kau? Gosok, gosok. Oh, wow. Sini. Itu dia. Padu ah. Mame no. Apa tak lepas? Saya kena ubah spot sebab sekarang tengah ada hujan. Makin lebat kot. Jadi saya nak tahu kat belah sana sikit. Jadi saya nak ucapkan terima kasih sebab melihat video saya. Sudah subscribe dan like ya.